Minta maaf, cikgu. Cikgu ada jatuhkan sesuatu. Oh, tukar sampah. Ya, saya tahu. Tapi tu sampah ada dekat sebelah cikgu je. Awak tukar sapu kan? Sekarang ni awak ada kerja. Kutik sampah tu dan letak dalam tong sampah. Janganlah buat muka sedih. Aduh. Keesokan harinya. Hai Cikgu Ayu. Awak belum balik lagi ke? Saya nak bagi RM20 dekat cikgu untuk cikgu bersihkan sampah dalam kelas. RM20? Okey, boleh. Saya akan tambah RM30 lagi untuk cikgu bersihkan sampah dalam satu sekolah ni. Macam tak menarik. Tapi tak apa, cikgu sanggup. Mantap! Saya tambah lagi RM50 untuk cikgu bersihkan semua tandas sekolah ni. RM100? Okey, cikgu buat sekarang. 2 jam kemudian. Akhirnya, siap juga. Mantap cikgu! Kejap. Macam mana awak ada RM1? Haris, awak dah bagi belum? RM100 dekat Cikgu Ayu untuk Cikgu Ayu beli barang jamuan akhir tahun sekolah. Saya dah bagi. Oh, great heavens! Cikgu, Ya? boleh tak saya nak tidur dekat sini malam ni? Kenapa awak nak tidur dekat sini? Itu dah dekat rumah. Lagi selesa. Cikgu matematik call mak saya. Dia bagi tahu yang saya ni meniru masa exam. Balik nanti, mesti saya kena pukul. Awak jangan risau. Mak awak mesti tak jadi pukul kalau awak bagi tahu benda ni. Padu lewat malam. Hai anakku. Cikgu matematik ada call mak yang bagi tahu yang kau meniru masa exam. Betul ke? Saya minta maaf, Mak. Sekarang mak nak tanya dan kau jawab dengan jujur. Siapa yang ajar kau meniru macam ni? Mak takkan maafkan kau tau. Cikgu Kamal kirim salam dekat Mak. Dia cakap dia rindu nak check in hotel dengan Mak. Along, cepat sikit. Dah lewat lah pergi sekolah ni. Along tak nak pergi sekolah. Kenapa pula ni? Cikgu dekat sekolah tu selalu tanya soalan dekat Along. Bila Along tak tahu jawapan, dia selalu mengata dekat Along. Satu kelas gelakkan Along. Cikgu tu mengata dekat Along? Ya. Okey, cepat bersiap. Along kena pergi sekolah. Kenapa pula? Kalau cikgu tu mengata dekat Along lagi, Along kena balas balik. Balas apa? Macam ni. Cikgu nak tanya, siapakah Perdana Menteri Indonesia? Along, sila jawab. Saya tak tahu, cikgu. Haish, awak ni kan, saya selalu perhati. Awak ni selalu tak fokus bila saya tengah mengajar dekat depan ni. Boleh tak saya nak tanya satu soalan? Tanyalah. Cikgu kenal tak mak saya? Tak kenal. Kenapa? Jadi cikgu kena fokuslah dekat suami cikgu. Sorry aku lambat. Kejap. Mana cikgu? Cikgu tak masuk lagi. Betul ke? Korang tahu tak? Kalau cikgu tak masuk kelas selama 20 minit, kita boleh balik. Aku tak tipu. Kita boleh balik kalau cikgu tak masuk kelas selama 20 minit. Betul ke ni? Ya, betul. Kalau pengetua sekolah nampak kita balik, dia tak boleh marah. Kalau dia marah, dia akan kena denda. Aku tak akan bagi korang balik macam tu je. Sebab aku ada nombor cikgu. Jadi aku boleh bagi tahu dekat dia yang korang nak konten. Okey kelas, dengar sini semua. Siapa nak beli rumah cikgu? Cikgu jual dengan harga RM5 sahaja. RM5? Saya nak beli cikgu. Nah, RM5. Okey, nah, kunci rumah. Macam tak percaya aku dah beli rumah. Mama, adik dah beli rumah tau. Rumah tu murah sangat. RM5. Hah? RM5?
Tadi dalam kelas cikgu tanya, siapa nak beli rumah harga RM5? Jadi, adik tunggu apa lagi? Adik terus belilah. Ayah tak percaya. Mana ada orang nak jual rumah dengan harga RM5? Tak logik lah. Adik tak tipu. Cikgu yang jual dekat adik. Mama pun tak percaya. Jangan jangan risau. Esok saya pergi sekolah dengan dia dan tanya cikgu apa yang dah jadi. Hai cikgu, minta maaf ganggu. Boleh tak saya nak tanya, cikgu ke yang jual rumah dengan harga RM5 dekat anak saya? Iya, betul. Okey, macam ni. Semalam saya dapat satu panggilan daripada bos suami saya yang mengatakan suami saya naik kapal terbang pergi England bersama seorang perempuan. Dan diorang bercadang takkan balik Malaysia dah. Oh, macam tu. Jadi, apa kata cikgu jual rumah dekat anak saya? Hari ni suami saya call saya. Dia kata dompet dia kena curi. Jadi duit semua hilang. Sekarang ni dia dengan skandal dia tu tengah lapar. Jadi diorang sangat memerlukan duit untuk makan. Jadi dia suruh saya jual rumah tu dan bagi semua duit tu dekat diorang. Jadi saya dah jual. Oh, great heavens! Cikgu nak tanya, siapa tahu esok hari apa? Esok hari Ahad, cikgu. Ya, cikgu tahu esok hari Ahad. Tapi esok kita kena buat apa? Hah? Kena buat apa Apa benda lah kau ni? Tu pun tak tahu. Esok hari pertama kita berpuasa. Oh, puasa. Betul Amin, pandai. Kalau korang nak tahu, esok kita dah start puasa. Jadi cikgu nak tanya, siapa yang puasa? Saya cikgu. Tahun ni saya nak puasa penuh. Baru boleh raya. Kalau tak puasa penuh, tak boleh raya ke? Siapa kata tak boleh? Boleh je. Kalau korang tak boleh puasa penuh, puasa separuh pun dah okey. Korang kan kecil lagi. Baru darjah 1. Okey semua, jom kita start belajar. Kejap. Mana Amin? Ha, Amin? Dia pergi tandas kot. Cikgu, saya minta maaf. Sebab saya lambat. Awak pergi mana? Saya pergi tandas cikgu. Apa benda dekat tepi mulut kau tu? Amin, cuba awak jujur dengan cikgu. Awak pergi tandas ke? Awak pergi tempat lain? Semalam awak kata awak nak puasa penuh. Awak tipu cikgu Ya Kejap. Kenapa awak lambat? Mak saya dekat hospital. Ha? Ya ke? Cikgu minta maaf tau. Okey. Pergi duduk tempat awak. Tunggu. Awak lambat lagi? Apa alasan awak kali ni lambat masuk kelas? Mak saya dekat hospital. Ha? Apa? Dah 1 minggu mak awak dekat hospital. Mak awak ni sakit apa? Dia okey tak? Ya, dia okey. Mak saya doktor dekat hospital. Jimmy, kau buat apa tu? Buat kerja sekolah lah. Apa? Buat kerja sekolah? Daripada kau buat kerja sekolah tu, baik kau pergi cari kerja awal-awal. Hari tu cikgu tengok result kau teruk sangat. Macam orang tak pernah belajar. Bagi buku kau, cikgu dah tengok. Buat kerja sekolah konon. Ni apa benda ni banyak kosong ni? Ni buku apa ni? Buku bahasa Melayu? Weh, aku mengajar sains, bukan bahasa Melayu. Ni buku bahasa Melayu. Kau faham tak? Dengan buku nama pun tak ada. Kau tak tulis nama? Nama kau apa? Nama kau Jemi kan? Tulislah nama Jemi. Semua jawapan salah. Gagal. Saya nak tanya, kenapa cikgu selalu kutuk saya? Kau dengar sini baik-baik Kalau macam ni lah cara kau belajar, kau takkan pernah berjaya. Orang lain, korang jangan ikut si Jemi ni Jangan jadi bodoh macam Jemi. Faham? Wow,
Awak nak tahu tak? Awaklah pelakon yang saya paling minat. Boleh tak kita selfie? Terima kasih. Tapi maaf, saya tak nak selfie. Hah? Kenapa? Tak baik tau sombong dengan peminat. Cikgu tak ingat saya ke? Sayalah orang yang takkan pernah berjaya. Cikgu nak tanya korang, negara apa yang paling kecil? Jemi, kau buat apa tu? Pakai make sunscreen scientific, cikgu. Siapa yang izinkan kau pakai benda tu? Muka saya berminyak lah, cikgu. Sebab itulah saya pakai benda ni. Okey, jawab soalan cikgu. Cepat. Soalan cikgu tadi apa, Bila cikgu mengajar dekat depan ni, kau sibuk buat benda lain. Lain kali, fokus. Cikgu, boleh tak saya nak tanya satu soalan? Soalan cikgu pun kau tak jawab lagi. Ha, tanyalah. Cikgu kenal tak mak saya? Tak kenal? Kenapa? Kalau macam tu, saya rasa cikgu kena fokus dekat suami cikgu.